Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Tajuk kami pada hari ini adalah pengaruh peradaban Asia, sumbangan tamadun India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Sebelum saya bentangkan kepada anda semua, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Isma Darus bin Isma Putra. Nombor matrik saya 23DLS23F1100. Saya akan terangkan tentang pengenalan. Tamadun India telah memainkan peranan penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu, khususnya dalam aspek agama, seni bahasa dan sistem pemerintahan. Pengaruh ini bermula sejak abad ke-1 Masihi, apabila pedagang dan pelancong dari India datang ke alam Melayu melalui laluan perdagangan yang sibuk. Hubungan ini berkembang dengan pesat dan membawa kepada penyebaran pelbagai unsur budaya India ke dalam masyarakat Melayu. Sumbangan tamadun India ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Dalam konteks agama, agama Hindu dan Buddha diperkenalkan ke alam Melayu dan memberi kesan mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan dan falsafah kehidupan. Selain itu, bahasa dan tulisan Sanskrit turut berkembang, meninggalkan kesan besar dalam perkembangan bahasa Melayu. Di samping itu, seni bina sistem pemerintahan serta adat resam juga terpengaruh oleh unsur-unsur India yang memperkaya lagi kebudayaan Melayu. Melalui pengaruh India, masyarakat Melayu tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tetapi juga membentuk identiti budaya yang unik. Pengaruh ini juga membuka laluan bagi pertukaran budaya yang lebih luas yang mempengaruhi cara hidup, pemikiran dan cara berinteraksi antara masyarakat Melayu dengan dunia luar. Oleh itu, kajian tentang sumbangan tamadun India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu adalah penting untuk memahami bagaimana kedua-dua tamadun ini saling mempengaruhi dan berkembang seiringan. Seterusnya, saya akan terangkan latar belakang bagaimana kemasukan tamadun India dalam masyarakat Melayu. Kemasukan tamadun India ke dalam masyarakat Melayu bermula lebih daripada 2000 tahun yang lalu, dan ia berkembang melalui beberapa saluran utama, termasuk perdagangan, penyebaran agama serta hubungan diplomatik. Proses penyebaran pengaruh ini berlangsung secara berperingkat dan melibatkan interaksi antara masyarakat tempatan dengan pedagang utama serta pemerintah India. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kemasukan tamadun India dalam masyarakat Melayu. Yang pertama adalah perdagangan antarabangsa. Salah satu saluran utama bagi penyebaran pengaruh India ke alam Melayu adalah melalui kegiatan perdagangan. Sejak zaman awal, Kepulauan Melayu merupakan laluan perdagangan yang penting bagi pedagang dari India, China dan wilayah lain. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti di Srivijaya, Melaka dan Tangkasuka menjadi pusat pertukaran barang dan budaya. Pedagang India yang datang ke kawasan ini membawa bukan sahaja barang dagangan tetapi juga unsur-unsur budaya termasuk agama, bahasa dan seni. Ini memperkenalkan masyarakat Melayu kepada pelbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh tamadun India. Seterusnya, yang kedua adalah penyebaran agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha mulai memasuki alam Melayu melalui pengaruh pedagang dan penyebar agama dari India. Kedua-dua agama ini diperkenalkan secara berangsur-angsur dan diterima oleh beberapa kerajaan Melayu. Kerajaan seperti Srivijaya dan Majapahit merupakan contoh
yang jelas bagaimana agama Hindu dan Buddha memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Agama ini turut mempengaruhi sistem kepercayaan, upacara keagamaan serta budaya dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Seterusnya, yang ketiga adalah perhubungan diplomatik dan penubuhan kerajaan. Seiring dengan kemasukan agama dan budaya, kerajaan Melayu yang terawal seperti Kerajaan Funan, Sriwijaya dan Majapahit turut dipengaruhi oleh struktur pemerintahan dan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh India. Raja-raja Melayu pada ketika itu menerima model pemerintahan beraja Hindu, dengan raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Di samping itu, bahasa Sanskrit turut digunakan dalam urusan rasmi kerajaan, manakala sistem undang-undang yang diperkenalkan oleh India juga memberi kesan terhadap struktur sosial masyarakat Melayu. Yang keempat adalah kesan budaya dan seni. Kemasukan tamadun India juga membawa kepada perkembangan seni bina, seni halus serta seni budaya Melayu. Candi-candi Hindu-Buddha yang dibina di seluruh kepulauan Melayu adalah bukti nyata kesan pengaruh India. Di samping itu, seni tari, muzik dan sastera Melayu juga banyak dipengaruhi oleh tradisi seni India, terutamanya dalam aspek teater, drama dan bentuk seni visual. Ini dapat dilihat dalam tradisi wayang kulit, seni ukiran serta pantun dan hikayat yang banyak dipengaruhi oleh elemen-elemen budaya India. Yang akhir sekali adalah penyebaran bahasa dan kesusadaraan. Bahasa Melayu juga menerima banyak pengaruh daripada bahasa Sanskrit, yang mana banyak perkataan dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa India. Selain itu, sistem tulisan Melayu turut dipengaruhi oleh aksara India. Penulisan dalam bahasa Sanskrit yang digunakan dalam prasasti juga menunjukkan betapa pentingnya pengaruh India dalam perkembangan bahasa dan kesusadaraan Melayu. Seterusnya, saya akan passingkan kepada orang yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Isma. Saya akan meneruskan dengan saya punya tajuk, iaitu pengaruh agama. Okey, nombor satu ialah Hindu dan Buddha serta contoh praktikal agama, seperti ritual, upacara dan pengaruh kesusastraan. Okey, agama Hindu dan Buddha memberikan pengaruh yang mendalam terhadap masyarakat Melayu, terutamanya dalam aspek ritual, upacara, keagamaan dan kesusastraan. Agama-agama ini bukan sahaja memperkenalkan konsep keagamaan baru, tetapi juga memberi impak yang besar kepada budaya, adat resam serta tradisi intelektual di alam Melayu. Okey, seterusnya. Okey, saya akan menerangkan seterusnya ialah pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam masyarakat Melayu. Okey, nombor satu ialah pengaruh agama Hindu dalam ritual dan upacara. Agama Hindu yang diperkenalkan ke alam Melayu memperkenalkan pelbagai ritual dan upacara yang mempengaruhi oleh ajaran Hindu. Sebahagian besar daripada ritual ini adalah bertujuan untuk mendapatkan restu dari Tuhan, mengangkat darjat kerohanian dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh ritual dan upacara agama Hindu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Okey, seterusnya. A dia ialah pertama ialah upacara pemujaan dewa-dewa Hindu. Okey, nombor satu, masyarakat Melayu yang menerima agama Hindu mengamalkan upacara pemujaan terhadap dewa-dewa dalam utama dalam Hindu seperti Brahma, Tuhan Pencipta, Vishnu ialah Tuhan Pemelihara, dan Shiva which is Tuhan Pembinas. Upacara ini sering dilakukan di kuil atau candi dan melibatkan kesembahan bunga, minyak wangi dan makanan seperti tanda penghormatan. Okey, nombor dua ialah contoh amalan pemujaan kepada Dewa Shiva dilakukan di
di kuil-kuil seperti Candi Muara Takus di Sumatera. Ritual ini termasuk daripada penyucian tempat-tempat suci dan persembahan kepada patung dewa. Nombor 2 ialah pengaruh agama Buddha dalam ritual dan upacara. Agama Buddha yang dibawa ke alam Melayu turut membawa beberapa ritual dan upacara yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang menerima ajaran ini. Tetapi ajaran Buddha lebih menekankan kepada pengamalan etika, meditasi dan pencapaian nirvana. Tetapi juga melibatkan pelbagai ritual yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Seterusnya, A dia ialah upacara pemujaan Buddha. Tajuk dia ialah pemujaan Buddha yang dilakukan melalui persembahan patung Buddha dan stupa, iaitu struktur yang digunakan untuk menyimpan relik keagamaan. Masyarakat Melayu yang mengamalkan Buddha atau akan menyembah Buddha untuk mencapai ketenangan dan pembebasan dari penderitaan, which is nirvana. Contoh amalan dia ialah kerajaan Srivijaya yang terpengaruh kuat oleh agama Buddha. Upacara pemujaan Buddha dilakukan dengan mempersembahkan bunga, dupa dan lilin di kuil atau candi seperti Candi Borobudur. Seterusnya, nombor 3 dia ialah pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan Melayu. Agama Hindu dan Buddha turut memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu, terutama dalam epik, hikayat dan puisi. Kisah-kisah agama Hindu dan Buddha sering dijadikan asas penulisan sastera Melayu, menghasilkan karya-karya yang menggabungkan unsur-unsur keagamaan dan budaya. Seterusnya, A dia ialah kesusasteraan Hindu. Ramayana dan Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata adalah dua epik besar dalam agama Hindu yang memperkenalkan konsep-konsep moral, kepahlawanan dan adab. Cerita-cerita ini diterjemahkan dan dipopularkan dalam kesusasteraan Melayu melalui bentuk hikayat dan pantun. Contoh amalan dia ialah hikayat Pandawa 5 dan hikayat Rama adalah dua contoh yang menggambarkan pengaruh epik Mahabharata dan Ramayana dalam kesusasteraan Melayu. Dalam cerita-cerita ini, nilai-nilai Hindu seperti keberanian, keadilan dan kepahlawanan ditonjolkan. Seterusnya, B dia ialah kesusasteraan Buddha. Cerita tentang pencerahan Buddha. Ajaran Buddha turut memberi pengaruh kepada perkembangan kesusasteraan Melayu melalui cerita-cerita yang mengisahkan kehidupan Siddhartha Gautama Buddha, iaitu Buddha, dan ajaran-ajarannya seperti karya-karya ini menekankan nilai-nilai kebijaksanaan, ketenangan jiwa dan kebebasan dari penderitaan. Contoh amalan dia ialah hikayat Sang Boma dan hikayat Budak Sempurna adalah contoh teks yang mengandungi elemen-elemen ajaran Buddha seperti pencapaian dan pengorbanan untuk mencapai nirvana. Seterusnya saya akan menerangkan seni dan kebudayaan. Seni dan kebudayaan, seni lukis, tarian dan seni bina dalam pengaruh tamadun India dan Buddha dalam masyarakat Melayu. Seni dan kebudayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat, dalam membentuk identiti masyarakat, dan ini jelas kelihatan dalam pengaruh
besar yang dibawa oleh tamadun India dan Buddha dalam masyarakat Melayu melalui seni lukis, tarian dan seni bina. Unsur-unsur budaya India dan Buddha tidak hanya diterima tetapi disesuaikan dengan nilai dan tradisi tempatan. Berikut adalah perinci tentang pengaruh seni lukis, tarian dan seni bina dalam masyarakat Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan seni lukis. Seni lukis di alam Melayu mula berkembang dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh pedagang dan penyebar agama dari India. Unsur-unsur dari seni India, terutama dalam bentuk motif dan gaya lukisan, diterima dan dipraktikkan dalam budaya Melayu, terutamanya dalam ukiran dan lukisan yang terdapat di kuil-kuil dan candi. Seterusnya, dia ialah pengaruh seni lukis dan Buddha. Motif dewa-dewi Hindu dan Buddha ialah banyak lukisan dan ukiran di kuil dan candi menggambarkan dewa-dewa utama dalam Hindu dan Buddha yang seperti Brahma, Shiva, Vishnu dan Buddha. Lukisan ini tidak hanya berfungsi sebagai karya seni tetapi juga sebagai alat pemuja dan penyebaran ajaran agama. Cerita epik ialah cerita sebagai mana epik Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Cerita-cerita epik ini sering dilukis di dinding-dinding candi atau kanvas sebagai bentuk penyampaian nilai moral dan ajaran agama. Seterusnya, B dia ialah seni lukis dalam candi dan kuil. Di alam Melayu, seni lukis sering dijumpai pada candi-candi seperti Candi Borobudur iaitu di Indonesia dan Candi Berambanan yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan dan ukiran cerita-cerita Buddha dan Hindu. Candi-candi ini bukan sahaja tempat ibadat tetapi juga berfungsi sebagai galeri seni yang menggambarkan pelbagai aspek kehidupan masyarakat dan kepercayaan mereka. Contoh amalan dia ialah lukisan di Candi Borobudur ialah menggambarkan kehidupan Buddha dan ajarannya dalam bentuk relief yang kompleks dan simbolik. Seterusnya, nombor 2 ialah tarian. Tarian dalam masyarakat Melayu juga dipengaruhi oleh budaya India, khususnya dalam aspek gerak tubuh dan gaya tari. Seni tari ini diterapkan dalam upacara keagamaan, istiadat diraja serta hiburan rakyat. Seterusnya, A dia ialah tarian tradisional yang dipengaruhi Hindu dan Buddha. Tarian-tarian tradisional Melayu yang terkenal seperti tari topeng, tari saman dan tari kuda kepang mengandungi unsur-unsur yang dipengaruhi oleh seni tari India. Pengaruh ini lebih ketara dalam gaya dan pergerakan tari yang lebih dramatik serta simbolisme tertentu yang digunakan dalam upacara keagamaan. Seterusnya ialah tari Bharatanatyam. Salah satu tarian klasik India, Bharatanatyam, mempengaruhi beberapa tarian tradisional Melayu yang memamerkan ekspresi muka yang menggambarkan perasaan atau kereta watak dalam cerita. Seterusnya ialah tari wayang kulit. Tarian wayang kulit. Tarian ini turut terinspirasi oleh tradisi India dan sering menggabungkan elemen-elemen cerita dari Mahabharata dan Ramayana, di mana watak-watak seperti Rama dan Arjuna
juga turut dipersembahkan dalam bentuk gerakan tari yang diiringi dengan muzik gamelan. Nombor 3 dia ialah seni bina. Seni bina di alam Melayu juga tidak terlepas daripada pengaruh tamadun India, khususnya dalam pembinaan kuil, candi dan istana. Ciri-ciri seni bina ini menggabungkan elemen-elemen agama Hindu dan Buddha dengan elemen tempatan yang mencerminkan nilai-nilai estetika masyarakat Melayu. Seterusnya, A dia ialah candi dan kuil Hindu Buddha. Candi Hindu ialah candi yang dibina semasa kerajaan Hindu seperti Candi Prambanan dan Candi Muara Takus di Sumatera, mempunyai struktur dan seni bina yang sangat dipengaruhi oleh tradisi seni bina India. Struktur candi ini biasanya mempunyai puncak piramid yang simbolik di mana ia dianggap seperti yang dianggap sebagai simbol gunung Meru dalam mitologi Hindu. Seterusnya ialah Candi Buddha. Candi Buddha ialah di negara-negara seperti Indonesia dan Thailand. Candi Borobudur adalah contoh seni bina Buddha yang memamerkan relief cerita-cerita kehidupan Buddha dan proses pencerahan yang juga dipengaruhi oleh seni bina India. Candi ini dibina dengan susunan stupa yang mempunyai berbentuk kerucut. Seterusnya, contoh amalan dia ialah Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi simbol penting bagi penyebaran agama Buddha dan Hindu di alam Melayu dan memberi kesan yang besar terhadap seni bina di kawasan tersebut. Seterusnya ialah istana dan rumah tradisional. Iaitu seni bina istana diraja Melayu juga menerima pengaruh dari India, terutama dalam penggunaan hiasan dan tiang-tiang besar serta penggunaan makna simbol dan dalam reka bentuk bangunan. Beberapa ciri-ciri seni bina istana di Malaysia dan Indonesia memperlihatkan pengaruh seni bina Hindu seperti kehalusan ukiran pada tiang, relief di dinding yang menggambarkan adegan-adegan epik dan penggunaan atap yang membentuk tajam merupai bentuk piramid. Seterusnya ialah rumah tradisional Melayu juga dipengaruhi oleh bentuk seni bina India, terutamanya dalam struktur atap yang tinggi dan ukiran kayu yang menghiasi dinding rumah. Seterusnya, saya Muhammad Iqbal, nombor matrik 23LS23F1084. Terima kasih kepada Adi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang bahasa dan kesusasteraan, penggunaan bahasa Sanskrit dan kesusasteraan. Bahasa dan kesusasteraan adalah penggunaan bahasa Sanskrit dan kesusasteraan dalam pengaruh tamadun India kepada masyarakat Melayu. Bahasa Sanskrit dan kesusasteraan India memberi pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan bahasa dan kesusasteraan di alam Melayu, terutamanya semasa zaman kemuncak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Pengaruh ini tidak hanya terhad kepada penggunaan bahasa tetapi juga dalam pengembangan kesusasteraan yang membentuk identiti dan budaya masyarakat Melayu. Pertama adalah penggunaan bahasa Sanskrit dalam masyarakat Melayu. A.
pengaruh bahasa Sanskrit di alam Melayu. Bahasa Sanskrit adalah bahasa yang digunakan dalam agama Hindu dan Buddha yang diterima oleh masyarakat Melayu semasa pengaruh tamadun India masuk ke wilayah tersebut. Sanskrit digunakan dalam penulisan kitab-kitab keagamaan, inskripsi dan dokumen rasmi dan sering dijadikan bahasa penghantar dalam pelbagai urusan kerajaan. Bahasa ini mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Melayu, terutama dalam bidang agama, pemerintahan dan kebudayaan. Sebagai contoh, perkataan seperti raja dari bahasa Sanskrit, raja, dewa dari bahasa Sanskrit, deva dan karma adalah beberapa contoh perkataan Sanskrit yang masih digunakan dalam bahasa Melayu hingga ke hari ini. B. Penggunaan Sanskrit dalam inskripsi dan dokumen keagamaan. Salah satu bukti jelas penggunaan Sanskrit dalam masyarakat Melayu ialah melalui inskripsi batu yang ditemui di banyak kawasan di Nusantara. Inskripsi ini sering berisi tulisan dalam bahasa Sanskrit yang digunakan untuk menulis perjanjian, undang-undang dan bahkan catatan sejarah yang berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha. Contoh amalan inskripsi yang ditemui di Candi Borobudur dan Candi Prambanan memperlihat penggunaan bahasa Sanskrit dalam mengungkapkan ajaran agama dan peristiwa sejarah. Yang kedua adalah kesusasteraan yang dipengaruhi oleh Sanskrit dalam masyarakat Melayu. A. Kesusasteraan Hindu dan epik Sanskrit. Mahabharata dan Ramayana, dua epik besar dalam tradisi Hindu, sangat mempengaruhi kesusasteraan Melayu. Kisah-kisah dari kedua-dua epik ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan dijadikan bahasa asas dalam penulisan sastera Melayu, sama ada dalam bentuk hikayat, cerita rakyat atau pantun. Contoh amalannya ialah Hikayat Pandawana 5 adalah salah satu karya kesusasteraan Melayu yang diambil dari cerita Mahabharata. Di dalamnya, tokoh-tokoh seperti Arjuna dan Bima diangkat sebagai wira dan konflik moral serta perjuangan mereka yang menegakkan kebenaran dan keadilan menjadi inspirasi dalam sastera Melayu. B. Pengaruh Buddha dalam kesusasteraan Melayu. Ajaran dan cerita dari tradisi Buddha turut memberi impak kepada kesusasteraan Melayu, terutamanya dalam karya-karya yang mengangkat nilai moral, pencerahan dan karma. Beberapa hikayat Melayu yang berasaskan ajaran Buddha menyentuh tentang perihal kehidupan dan pencapaian spiritual serta membincangkan tentang kitaran hidup dan kebijaksanaan. Contoh amalan hikayat Buddha Sempurna adalah contoh karya yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha, di mana ia mengangkat tema pencapaian kesempurnaan rohani dan kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah kesusasteraan Melayu dan peranan Sanskrit dalam pemeliharaan tradisi. Peranan Sanskrit dalam pemelihara sejarah dan tradisi. Bahasa Sanskrit memainkan peranan penting dalam pemeliharaan sejarah dan budaya Melayu, terutamanya dalam catatan-catatan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di alam Melayu. Banyak manuskrip lama yang ditulis dalam bahasa Sanskrit masih dijaga dan diterjemahkan hingga ke hari ini, memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan masyarakat zaman tersebut. Contohnya, kitab-kitab tua seperti kitab Pararata dan kitab Nagara Kretagama yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mengandungi pengaruh besar bahasa Sanskrit dalam gaya penulisan mereka. B adalah pengaruh dalam kesusasteraan Melayu klasik. Dalam kesusasteraan Melayu klasik, terutamanya syair, terdapat banyak elemen Hindu dan Buddha yang diterjemahkan dalam bentuk gaya dan struktur bahasa mudah diterima oleh masyarakat Melayu. Syair Melayu sering menggunakan bahasa yang penuh dengan nilai simbolik dan metafora yang mengingatkan kepada penggunaan gaya penulisan dalam teks-teks Sanskrit. Seterusnya, saya akan terangkan tentang adat, resam dan tradisi, perubahan dalam adat perkahwinan dan norma sosial dan cara hidup. Tamadun India telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap adat, resam dan tradisi masyarakat Melayu, terutama dalam aspek adat perkahwinan, norma sosial dan cara hidup. Pengaruh ini boleh dilihat sejak kedatangan agama Hindu dan Buddha ke alam Melayu, di mana ia mengubah banyak elemen sosial dan budaya masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun, seiring dengan perubahan zaman, adat, resam dan cara hidup ini turut mengalami transformasi. Yang pertama adalah perubahan dalam adat perkahwinan. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu sebelum pengaruh tamadun India mungkin lebih sederhana, tetapi dengan kedatangan Hindu dan Buddha terdapat beberapa perubahan yang besar dalam bentuk dan struktur upacara perkahwinan. Pengaruh Hindu dalam adat perkahwinan. Upacara agama Hindu. Pengaruh agama Hindu memperkenalkan elemen-elemen baru dalam adat perkahwinan Melayu. Sebagai contoh, elemen persembahan bunga, mengikat tali dan ritual puja pemujaan sering digunakan dalam perkahwinan Melayu yang dipengaruhi oleh adat Hindu.
Dalam tradisi Hindu, perkahwinan dianggap sebagai sacred union, pernikahan suci antara dua individu dan juga antara dua keluarga. Dan ini mempengaruhi cara perkahwinan dijalankan dalam masyarakat Melayu. Contohnya, di beberapa kawasan seperti di balik Indonesia, adat perkahwinan Melayu yang terpengaruh oleh Hindu melibatkan penggunaan pakaian tradisional yang mengandungi simbol Hindu seperti selendang dan serban yang menyerupai cara berpakaian dalam ritual Hindu. B. Perubahan dalam struktur perkahwinan. Sebelum pengaruh Hindu, perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu lebih bersifat tradisional dan sering melibatkan perjanjian antara keluarga yang lebih sederhana. Namun selepas pengaruh Hindu dan Buddha, perkahwinan menjadi lebih ritualistik dengan lebih banyak langkah-langkah formal yang mengikut adat dan norma yang lebih ketat. Dalam masyarakat Hindu, perkahwinan tidak hanya dilihat sebagai persatuan individu tetapi juga sebagai perjanjian antara dua keluarga. Ini memberi impak besar kepada masyarakat Melayu dengan meletakkan nilai tinggi kepada persatuan keluarga dalam perkahwinan, mengukuhkan ikatan sosial antara dua keluarga. Yang kedua adalah perubahan dalam norma sosial. Pengaruh sosial agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha membawa konsep-konsep moral dan sosial yang memberi kesan kepada struktur sosial dalam masyarakat Melayu. Salah satu daripada perubahan terbesar adalah dalam pengenalan sistem kasta dan status sosial. Walaupun sistem kasta ini tidak sepenuhnya diterima dalam masyarakat Melayu. Sebagai contoh, status kasta dalam masyarakat Hindu memberi pengaruh dalam beberapa masyarakat Melayu, terutama dalam struktur sosial kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, di mana golongan bangsawan memegang status yang lebih tinggi dalam masyarakat dan ini memberi kesan dalam pembentukan norma sosial. B. Perubahan dalam norma sosial berkaitan kehormatan dan hubungan keluarga. Dalam masyarakat Melayu yang terpengaruh oleh Hindu, nilai-nilai mengenai kehormatan keluarga, harga diri dan integriti mula ditekankan dengan lebih kuat. Perkahwinan terutama yang melibatkan keluarga diraja atau bangsawan adalah satu cara untuk meningkatkan kedudukan sosial keluarga. Contohnya, masyarakat Melayu yang mempraktikkan adat Hindu dan Buddha melihat perkahwinan bukan hanya sebagai persatuan dua individu tetapi juga sebagai cara untuk memperkukuhkan kedudukan sosial dan ekonomi keluarga. Yang ketiga adalah perubahan dalam cara hidup masyarakat Melayu. Pengaruh tamadun India dalam kehidupan seharian. Dengan kedatangan tamadun India, cara hidup masyarakat Melayu turut berubah. Salah satu aspek yang paling ketarik ialah dalam bidang pertanian dan perdagangan. Masyarakat Melayu mula mengamalkan sistem irigasi dan teknologi pertanian yang lebih maju yang diperkenalkan oleh pedagang India. Pengaruh ini memperkenalkan kaedah pertanian yang lebih efisien dan meningkatkan hasil pertanian. Contohnya, sistem padi sawah yang lebih teratur diperkenalkan dengan bantuan teknik pengairan yang lebih canggih yang telah memberi impak besar dalam cara hidup masyarakat Melayu. Yang B pula adalah pengaruh dalam seni dan hiburan. Selain dalam bidang ekonomi, seni dan hiburan juga mengalami perubahan yang besar. Seni persembahan seperti wayang kulit, tarian dan muzik yang dipengaruhi oleh tamadun India menjadi sebahagian daripada cara hidup masyarakat Melayu. Ini memberikan ruang untuk perkembangan hiburan dan seni dalam kehidupan seharian masyarakat. Contohnya, wayang kulit yang pada asalnya diperkenalkan oleh India melalui pengaruh agama Hindu turut diterima dan diubah sesuai dalam budaya Melayu. Persembahan ini menjadi satu bentuk hiburan dan pendidikan kepada masyarakat. Seterusnya, pengaruh peradaban India terhadap kebudayaan masyarakat Melayu dalam ilmu dan falsafah. Tamadun India memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu melalui pengenalan ilmu dan falsafah yang tergandung dalam agama Hindu dan Buddha. Pengaruh ini membentuk cara berfikir dan nilai masyarakat Melayu. Yang pertama, ilmu agama dan falsafah. Hindu memperkenalkan konsep seperti dharma, karma dan moksha yang mengajar tentang tanggungjawab moral dan kehidupan yang seimbang. Buddha memberi penekanan kepada jalan tengah, karma dan pencerahan rohani yang turut mempengaruhi nilai kemanusiaan dalam kesejahteraan batin. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Masyarakat Melayu menerima ilmu dari India dalam bidang astronomi, matematik dan perubatan seperti penggunaan sistem nombor desimal dan ilmu mengenai pergerakan bintang untuk pertanian dan pelayaran. Teks-teks Hindu dan Buddha seperti Mahabharata dan Ramayana menjadi bahan pendidikan penting yang memperkenalkan nilai moral dan etika. Yang ketiga, pengaruh falsafah. Falsafah Hindu mengajarkan tentang keadilan dan tanggungjawab sosial, manakala falsafah Buddha mengajar kesejahteraan meditasi dan pencarian kedamaian batin. Nilai-nilai ini membentuk
etika dan moral masyarakat Melayu seperti kerendahan hati, kesabaran dan keharmonian dalam keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, sistem pendidikan. Pengaruh sistem pendidikan India melalui gurukul dan pondok memperkenalkan konsep pendidikan agama dan ilmu rohani yang menjadi asas kepada pendidikan awal di alam Melayu. Kesimpulan, tamadun India telah memberi pengaruh yang mendalam terhadap kebudayaan masyarakat Melayu, terutamanya dalam aspek agama, ilmu pengetahuan, falsafah dan seni budaya. Kedatangan agama Hindu dan Buddha serta interaksi perdagangan dan kebudayaan membawa berbagai etika baru, elemen baru yang mengubah cara hidup dan pemikiran masyarakat Melayu. Agama dan falsafah. Pengaruh agama Hindu dan Buddha telah memperkenalkan konsep-konsep seperti karma, dharma dan moksha yang membentuk nilai moral dan etika masyarakat Melayu. Falsafah Hindu dan Buddha juga memperkenalkan ajaran tentang kehidupan selepas mati, kedamaian batin dan tanggungjawab sosial. Seterusnya, ilmu pengetahuan. Ilmu dari India, terutamanya dalam bidang astronomi, matematik dan perubatan, memperkayakan pengetahuan masyarakat Melayu. Nombor desimal dan ilmu mengenai pergerakan bintang juga memberi impak besar dalam sektor pertanian dan pelayaran. Seterusnya, seni dan kebudayaan. Tamadun India memberi sumbangan dalam seni dan budaya Melayu seperti dalam seni bina, seni lukis, tarian dan teater yang dipengaruhi oleh gaya Hindu dan Buddha. Perkembangan seni persembahan seperti wayang kulit dan wayang golek adalah contoh adaptasi budaya India dalam masyarakat Melayu. Dan terakhir, adat dan tradisi. Perubahan dalam adat, kehidupan dan norma sosial masyarakat Melayu turut dipengaruhi oleh tamadun India, terutamanya dalam struktur sosial dan peranan keluarga. Jadi secara keseluruhan, sumbangan tamadun India kepada kebudayaan Melayu adalah amat penting dalam membentuk struktur sosial, pemikiran intelektual dan norma kehidupan masyarakat. Pengaruh ini kekal relevan dalam membentuk identiti dan warisan kebudayaan Melayu sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.